Ni kita dapat order daripada fighter kita. Bihun sup daging pork rat. Yang ni betul-betul fighter orang kata kan. Daging pork rat tu boleh tengok portion kita lah. Kau boleh tengok portion daging perut. Ni kita buat rak ketin. Tengok rak ketin kita. Berapa lembut yang rak ketin kita. Tu tengok lemak-lemak dah. Tu betul padu. Premium lah. Ni 3 benua lah. Bihun sup 3 benua lah. Bismillah. 60 gram lah kita bagi lah. Mangkok lah. Tak kurang sikit pun lah. Tak kurang sikit pun mangkok ni. Tu. Daging pork rat. Memang premium barang ni. 3 benua. Okey, bihun sup 3 benua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terbaik yang kita nak bagi kat semua kita. Ni dah juicy dah. Kita buang minyak bawang lah. Kita kacau dah bagi ampah dah lah. Flavor dah semua nanti naik lah. Bismillahirrahmanirrahim. So nak jom kita pentak kat semua kita. Nanti bagi sambal hitam bersama-sama sambal merah. Jom kita pentak dulu kat semua. Bihun sup campur tu bang. Oh ini betul-betul fighter ni. Betul-betul padu bang kita buat bang. Okey. Daging pork rat mana? Oh. Besar mai bang sebelum ni? Besar mai. Besar mai dah berapa kali lah? 10 kali. 10 kali lah. Terima kasih banyak mana support kita lah. Okay geng, mana nak mai ke tunggu episod 88. Boleh mai, boleh wish ya tunggu episod 88 kan. Kita buka daripada pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Okay geng, memang sampai.